Okay, day 3. Sekarang ni kita kat hotel on breakfast. Hari ni kita nak pergi Mari-Mari Culture Village. Vietnam ke Philippine Market. Adalah few places. Korang jangan tengok pergi ya. Baik-baik yang terpecah ni. Hari ni kita simple je sebab kita tahu KK panas. Adik pun pakai macam baju Thailand ni. Rasa semua benda. Yang paling penting ada omelette. Kalau gambar. Okay. Kalau tengok waste, perjalanan kita dalam 35 minit walaupun 17 km. Jalan dia orang banyak traffic light dan banyak jalan kecil tau. So walaupun dekat tapi jarak nak sampai tu timing dia lama-lama juga macam tu. Allah. Allah. Kita dapat gelang untuk tiket adik. Wow. Okay, so tadi Aisyah kan dah beli tiket online kan. So Aisyah just pergi situ, pasang tiket kat tangan. Budak-budak ni free, dewasa je kena bayar. Tak silap tiket masuk 100 lebih. Saya tak ingat, saya dah lama dah beli tiket dia. Saya dah prepare like bulan lepas. Lepas tu diorang akan panggil korang in small group. Macam contoh ni kan, ini group yang English speaking. Kalau korang masa korang beli tiket tu korang nak English speaker lah, korang akan tegur loh. Dia boleh cakap you nak bahasa apa. So ni English lah, dia buat salih apa semua. Small group macam tu, dia akan bagi satu tour guide untuk bawa kita mengelilingi Mari-Mari Cultural Village. Itulah yang specialnya. Satu benda yang saya nampak perbezaan antara yang kita orang pergi Cultural Village yang kat Sarawak tu, situ tak ada tour guide. Situ kita explore sendiri, kita ada skip-skip. Sini lagi macam lagi lokal kan. Ni macam lagi best dalam hutan, sejuk. Ada bunyi sungai. Macam tu lah. So nanti kita tengah tunggu kita punya briefing session kat situ. Naik jambatan. Pandainya nak Umi. Wow, ibu conquering her first biggest fear. Jambatan bergerak. Berpeluh-peluh. Ya, tapi you happy tak you dapat buat? Tu ibu lintas tu. Okay. Oh, pegang tangan Umi, okey. Number 1 and the largest tribe in Sabah. Okay, ni dalam rumah dusun. Gelap. Pion okey. Jangan pegang. Pesta keamatan menuai padi akan main ini. Mari over here. One room for parents and baby. Here, grandparents. How many harabodi? Okay. And last one, single daughter, Roja. Okay, single daughter up here. Boys, single boys here. Sleep outside. Okay. So every night, the girls go up. They want to sleep, they go up, and then father take this. Tak nak sangat lah. Tengok sekejap bilik baby. Adik, sini sekejap. Umi nak tengok bilik baby. Tak ada katil. Oh, ni bilik mak bapak yang ada baby. Macam ni. Bilik datuk nenek. Di klip. Okay, jom. Tak ya. Tengok aunty masak. So this is the traditional rice wine. Okay? Known as lihing. Okay, this is lihing. First, you need to make the yeast. Pergi tumpang lalu kat depan go. Pergi kat kakak. Oh, kita dapat test. Itu ada alkohol. Oh, ada alkohol. Okey, air Mariam jangan ambil. Tak ada halal, tak ada. Jangan ambil, tak ada halal. So, diorang dia bagi test.
Apa nama dia tadi? Lihin. Liking. Lihin. Dia ada bagi lihin. Tu tapai lihin tu masuk, kita tak boleh minum guys, ada alkohol. Ni dia. 3 months to do this. Yes. 1 month, 1 to 6 months. 1 to 6 months. Jangan ikut. Makin lama kita simpan, alkohol dia akan makin tinggi. Bila je dia orang minum? Ini macam biasa waktu keramaian, and then waktu ada perkawinan, and then kadang-kadang hujung minggu. Tapi memang mabuk lah kalau minum banyak. So biasanya kalau satu ni, kalau memang jenis cepat mabuk, dia 1 gelas kena tuang memang boleh mabuk. 1 gelas je? Wow. Okay. Jangan. Dia orang yang takut. Pisau, rumah dusun saja ada alkohol, and Okay. then the rest semua halal. Okay. Lina Park. Dia put inside banana leaf, cloves, and cook 30 minutes. Asal tidak pedas, tidak pedas asam. Ni kita try lemang nasi dia. Bau macam kentang. Mariam nak rasa? Ibu dah rasa dah? Bagus? Panas tak? Sedap tak? Tak nak. Sedap ke? Sedap je, macam kentang lauk masak lemak. Masak lemak yang tak pedas. Sedap. Yap. This is more tofu. Soju. Alcohol degree very high, 30 to 70%. So this one tastes like water. Sian anak-anak I, dia tak faham, tak boleh minum. Sorry. Sorry. Jangan jilat ya. Nanti lepas ni boleh. Saya wakil kata-kata lah ya. Jangan dek. Ada lebah. Okay. So my group, house number 2, Rungus. Okay, number 4, big in Sabah. So here inside, got honey. Honey from stingless bee. Stingless. Tidak menyengat. Kelulut, betul. So this honey, you eat every day, very good for your skin. Okay, forever young. Not sweet, but a little bit sour. Tastes like the lemonade. Adik ambil. Mariam, kalau dah sudah buang sini kan? Dah sudah buang sini. Nak lagi? Nak lagi. Tunggu adik, nanti kita beli. Ada jual? Okey, nanti. Nanti Umi beli dah. Thank you. Now we go inside. Now with the Nana. photo. Okay, group by group, family. Okay, dah. Jom. Kajak saji. Nanti Umi beli. Dah. Kita sekarang kat rumah seterusnya. Ini rumah apa tadi? Rungus. Dia macam rumah panjang. Ya betul. Tinggal di rumah panjang. Ini rumah rungus. Satu jenis. Tu asap Mariam. Kau. And then simply blowing. The smoke from this fire can be used as a mosquito repellent. Oh yo, banyaknya asap. Adik tengok, this is fire. Okay, so this is how they make fire long time ago. So my group, we finish here. Next, we proceed to the next house. Let's give a round of applause to the warrior. Thank you. Thank you. Before we go inside, 2, 3 rules. Number 1, don't laugh. Jangan gelak, ibu. Don't laugh, but you can smile. Okay?
your hands, relax, but can take videos. Okay, videos, photo, no problem. And then, okay, smile. Kena beratur lah, Dek. Jom. Kena beratur. Tu uncle tu jadi. Boleh maju depan. Okay, ambil video. Kita asalkan warrior akan check kita. Okay, sudah. Kita lulus. Kena mengecam Macam betul ke dia punya kaum. Mayam. Uncle tu tengok muka Mayam. Nasib baik dia tak jerit tu kat anak aku. Macam sebelum masuk kampung dia akan check. Macam mak nak pilot. Oh, ibu dah lupa. Pandai. Menjaga. Alright. Ready. Esok 2 tahun. So sekarang kita berada di Jamilah Jewellery. Kita tengok kat TikTok orang kata. Kat TikTok kata kena pergi sini. Kedai dia besar sini depan. Sebab kita tak adalah minat jewellery sangat, tapi nak masuk je lah tengok. Cari aktiviti. 781 siapa tu? Spiderman ni? Okay, next destination. Ni semalam kita makan kat sini, ikan bakar Sabah. Your destination is on the left. Pergi kilang coklat, Coco Kingdom. Hilang Ya. Masuk ke mana? apa? Jom. Ya, inilah dia kasih rasa-rasa dulu, lepas tu baru kita shopping. Okay. Yogurt strawberry chocolate. Adik, tak ada tangan. Ni strawberry chocolate, okay? This is milk chocolate. Tiramisu. Tiramisu milk chocolate. Medium sweet. Tiramisu milk chocolate. Dia kumpul, dia tak makan. Okay, tiramisu ni kami ada 3 rasa. Ada
chocolate. Ini dark chocolate level lah. Yang ni coffee bean dark chocolate. Oh, okay, ni budak-budak tak boleh ni kopi. Kopi coklat. Wow. Okay, next lagi. Tapi tak ada bau kopi. Bah dalam dia. Macam yang Sedapnya. Okay, yang ini chocolate. Durian truffle. Dia bagi anak saya. Adik nah durian, coklat durian. Ada nak rasa coklat durian? Tak ada tangan. Tangan tu Uncle bagi. Rasa durian. So muka tu kenapa sedap ke tak sedap? Pelik. pelik. Sedap. 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 Coconut buat coklat. Baru depan ni Aisyah dah tahu nak beli apa. Oh, ni yang healthy ni. Di sini paling tinggi percentage tu Ya, kan Aisyah 99.9%. This one Tak dapat kat tempat lain Inilah dia guys. Kenapa juga should visit. Dia orang je jual lagi 9.9 tak jual. Memang Coco Bean ni Sabah punya. Yes, Borneo Coco Bean. Ini 99.9. Ni berapa? Itu 80. I nak rasa 99 tu. 99.9. 99.9 tak rasa. Tak rasa coklat sedap langsung. Tak ada gula. Tak ada. Kuat kan? Tapi dia baik untuk jantung, risiko-risiko. Wow. Sakit jantung. Sakit jantung lagi. Dia baik untuk jantung, otak, boleh mengurangkan kolesterol, darah tinggi, melancarkan peredaran darah. Dia kencing. Kita tukar bakul sebab tak adalah niat nak beli banyak sangat. Tiba-tiba boleh dapat bawah. Ambil. Kena bayar dulu sayang. Apa? Ha? Kena bayar dulu sayang. Alah. Okay, jom. Wow. Adik tengok ni. Mana kakak? Ada elephant. Mana pergi mana? Oh, ni tempat buat coklat. Hai, dia kenal. Hello. Buat coklat. Wow, ibu tengok. Dia siap print lagi coklat tu. Ada gambar lagi. Tempat ni worth to visit lah. Dia macam unique and best. Dan sejuk. Kalau kat KK ni semua tempat kau visit panas. Kena bayar dulu. Ni coklat kita borong. Ini aiskrimnya kita klaim di sana. Okay. Mesti nak bagi pemberian hadiah yang kita orang beri gelang. Tutup mata. Ni letak tepi. Tanda tangan. 1, 2, 3. Cuba tengok. Ada apa dalam tu? Ada apa? Gelang apa? Cantik ke tak cantik? Itu mutiara sebetulnya tau. Ini mutiara tipu. Koyakkan macam tu. Ni mutiara tipu. Ni mutiara betul diorang ambil daripada shell tau. Ni mahal tau. Jangan hilangkan tau. Cantik suka. Peluk Cakap cium. apa, Kak Cakap Abi? apa? Cik. Tengok. Tunjuk aunty. Tunjuk. Tak nampak. Lepas tu masa kita orang pergi kedai, adik ada beli ni. Lagi buat adik. Sini bunyi dia lain, sini bunyi dia lain. Wow. Meletup kita adik. Ya, saya nak sambung kemas sebab apa esok pagi kita akan naik flight untuk pergi Tawau. Pergi Sempurna pula. So jomlah kita kemas. Lepas tu yang malam terakhir kat Kota Kinabalu ni, Aisyah dengan Muhsin pergi Akinan night market. Dia sebenarnya walking distance je daripada hotel kita orang, sangat dekat. Tapi kita orang tak tahu, kita orang pergi naik kereta. Kita orang sangkut dalam jam nak dekat 2 jam guys untuk distance kurang daripada 2 km. Tapi apa-apa pun such a good experience. Kat sini korang boleh rasa seafood yang sangat fresh dan harga dia murah-murah guys. Memang murah-murah. Macam ya Allah geramnya aku. Macam tu, okay. And we also order
ABC avocado. Sedap sangat-sangat. Tu first time Aisyah rasa ABC avocado dalam hidup Aisyah. Dan kalau korang datang sini, Aisyah rasa korang mesti kena order ABC avocado. Sebab kan kalau ABC mangga kan, dia jadi macam manis ABC, manis mangga, dia tak best. ABC avocado ni, dia manis ABC, lemak avocado. Oh, rasa lemak-lemak manis tu memang buat korang ketagih rasa nak repeat lagi. Memang best, okay? You guys should try. So, sampai sini je video kali ni. Jumpa korang dalam video seterusnya. Bye-bye! Macam bebek besar. Ya, dia pertama kali.